tak dapat nak terangkan. Jadi kita minta insya-Allah jemaah bantu terangkan maksud, insya-Allah. Ambil buku belakang tak? Ada? Ni banyak kosong ni. Ada juga jin, ada jin Muslim ada. Dia mari kuliah. InsyaAllah sini. Sana ni kalau nak sini sedap juga sini. Kipas ada. Boleh pasal ni. InsyaAllah sila. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ayah ngah pun ada. Alhamdulillah. Kita sampai mana? Ingat tak? Kita masih lagi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, insya-Allah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi kan? Imam Tirmizi yang buat buku hadis. Ada salineh. Ada salineh, ustaz minta mari di tengah supaya orang tak ada salineh boleh tumpah. Boleh tumpah sekali. Ustaz boleh duduk sini tak apa ustaz? Sini insya-Allah. Ni sakit belakang ke mana? Kau minat tian tak apa. Minat tak apa. Lah. Tak apa. Insya-Allah. Jadi rujukkan insya-Allah. Tuan-tuan kalau nak ni Arab sedap ni. Boleh ngaji Arab. InsyaAllah. Kita siapa mana? Ingat tak hadis mana? 4 ke? Kita bermula dengan qasidah. InsyaAllah. Memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita memang nak ngaji kitab mengenai Rasulullah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Yani ciri-ciri Rasulullah. Sama ada ciri-ciri tubuh Rasulullah, badan Rasulullah dan akhlak Rasulullah. Jadi hari ini kita akan insyaAllah menghayati hidupan Rasulullah SAW. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan rasa macam kita duk melihat Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib Allah salam alaik, salawatullahi alaik, salawatullahi alaik, Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib Allah salam alaik, salawatullahi alaik, salawatullahi alaik, ayyuhal mab'uthu fina, ji'ta bil amril mutah, ayyuhal mab'uthu fina, ji'ta bil amril mutah, ji'ta syarraftal awalim, marhaban ya khaira da', marhaban ya khaira da', ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib Allah salam alaik, salawatullahi alaik, salawatullahi alaik. Allahumma salli alaik ya Rasulullah ya Habib Allah. InsyaAllah kita rasanya sampai nombor 5 Ustaz. Tak? Nombor 5. Okey.
Haddathana Muhammad ibn Ismail, haddathana Abu Naim an disebut silsilah perawi sebab hadis ni semua sahih tuan-tuan, ataupun athar dipanggil. Yani athar, kalau saya sebut athar, yani kata-kata sahabat. Athar, apa yang sahabat sebut mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Qal, Ali disebut mengenai Rasulullah, lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil-tawil wala bil-qasir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tawil, tinggi lambai. Dan kita sebut baru ni tinggi so lagi tau. Tinggi lambai so lagi ada perkataan. Tinggi lajak. Langguk, tinggi langguk. Ingat tak? Rasulullah bukan tinggi langguk. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil-tawil wala bil-qasir. Dan Rasulullah bukan orang yang rendah. Shathnul kaffaini wal qadamain. Shathn. Ni kita nak tengok ni shathn, apa maksud dia ni? Tengok tuan-tuan, Arab pun kadang-kadang ada perkataan yang payah bagi saya. Jadi kita rujuk, ada kitab Syama'il Muhammadiyah dalam bahasa Melayu, ada tak? Apa Ustaz dia kata? Shathn. أيوة شثن يعني غليظ الأصابع والراحة. غليظ الأصابع يعني jari Rasulullah ni kasar sikit. Ni panggil raha, ni tapak ni. Tapak tangan Rasulullah dan jari ghalidh, yani kasar. Dipanggil shathn, subhanallah. Sebab Rasulullah hidupan dia bukan hidupan mewah tuan. Hidupan yang penuh perjuangan. Jadi Rasulullah tangan dia kasar, kuat. Ada sebut. Situ panggil apa? Ada sebut tak? Nombor 5. Kasar dia kata. Alhamdulillah, betul sama. Subhanallah. Comel. Aywa. Shathnul kaffain wal qadamain. Tapak kaki Rasulullah pun sama. Kasar juga. Dakhmur ra's. Dakhm. Rasulullah kepala dia besar. Kepala besar, masya-Allah. Dakhmul karadis. Al-karadis tulang Rasulullah besar ni panggil. Kalau kita nak tengok sini, tak ada hotel besar. Dah orang Malaysia ni, orang Melayu ni kecil kan? Jarang tengok orang besar. Nak kata contoh, tak ada. Ada tak ada kecil belakang ni? Tulang dia besar. Tulang, kepala tulang ni. Rangka tulang Rasulullah SAW besar. Gagah, tubuh gagah. Tubuh Rasulullah SAW gagah tuan-tuan. Dalam peperangan, sahabat kata, kunna idza hamiyal watis dahtami bi Rasulillah. Sahabat kata, bila peperangan rancak, masuki fasa yang serius, kita ambil Rasulullah sebagai pelindung. Mereka ni sahabat pelindung dengan Rasulullah. Terselit, maksudnya mencari dia pelindung belakang Rasulullah SAW. Yani kerana Rasulullah tuan-tuan besar dan kuat. Ya Allah, subhanallah. Rasulullah kuat tuan-tuan. Ada disebut juga dalam hadis yang sahih, Nabi ni kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti nisa'ahu fi lailatin wahidah. Faham tak Ustaz? Tak faham? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh musing jumpa bersama isteri-isteri dia dalam satu malam. Wa qad ijtama'at 'inda Rasulillah 9 niswah. Maksudnya pernah terkumpul di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 isteri. Dan Rasulullah boleh bersama isteri-isteri dia dalam satu malam. Allahu akbar. 9, maksudnya 9 isteri satu malam Rasulullah boleh. Kuat tuan-tuan. Kita bini seorang pun tak lepas. Tahu dua bini, wallahu a'lam, dia gagah malam tu. Tapi nak ayat bui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ihi fi lailatin wahidah. Satu malam Rasulullah habis pusing isteri-isteri beres belakang. Allahu akbar.
Bini kita selalu dia rayak, abang awak ni nak kahwin sangat hak kedua, dengan aku pun tak lepas, dia kata. Tak. Tapi Rasulullah SAW kuat, memang kuat sebab dia Nabi. Tu kelebihan dia. Nah, jadi wa dakhmul ra's, Rasulullah SAW kepala besar, dakhmul karadis, tulai, rangka tulai Rasulullah besar, tawilul masrabah. Ni tawilul masrabah. Al-masrabah asy-sya'ru ad-daqiq alladhi yabda'u min as-sadri wa yantahi bis-surrah. Ni. Siap sebut lagi semua. Ya Allah, Sayyidina Ali sebut belaka. Dakhmu tawilul masrabah. Masrabah ni adalah bulu halus yang mula daripada dada, dada kan ada bulu. Daripada dada sampai pusat dia panggil al-masrabah. Ni. Bulu yes, bulunya halus. Naam. Tepat sekali. Tapi tawil, yakni masrabah ni bulu dada sampai pusat ni panjang. Banyak, maksud tersambung bulu, maksud subhanallah, sebut. Bulu ni banyak. Kita nak rakyat sini pun ada ke tak? Payah juga. Dia mungkin masyarakat kita ni jari tak banyak bulu. Jari bulu. Tapi Arak ni memang kalau nak tengok Arak dia bulu banyak Saya pernah berlaku minta maaf, kisah berlaku dengan saya. Nak jual buku dekat satu universiti dulu tahun 2002 ni. Dekat dipanggil Kuis College Universiti Islam Selangor dekat Bandar Baru Bangi. Kuis duk jual kitab. Lepas tu mari dua pelajar perempuan mahasiswi, mari dia nak sambil belik buku tu, dia tengok saya, lepas tu tengok sign dia, tengok saya, lepas tu dia tengok. Masa tu saya silap pakai baju baju lengan pendek sampai sini, jadi tangan ni terdedah sikit, nampak sikit nampak bulu sikit. Jadi hak perempuan tu cakap kat sign dia, tengok Pak Arak ni banyak bulu macam kambing. Satu bulu banyak. Allah, mana kita pun Allah. Saya madu masa tu tapi tak tunjuk kata Allah. Itu dia ayat Allah. Lepas tu mikir lagu mana nak kata. Dia mari nak beli, dia ambil satu buku, dia tanya dalam bahasa Arab. Ya Syekh, kam hadal kitab? Dia kata, Syekh, berapa kitab ni? Berapa harga dia? Saya kata kitab ni dia tanya Arab. Tapi saya jawab Melayu saya jawab Melayu. Saya kata buku ni harga dia dalam RM70, tapi tak apalah, untuk awak RM50 je. Dia peliak mata gini. Lepas tu dia bayar, lepas tu cabut lari. Lepas bayar tu cabut lari. Dia tahu dah kita boleh kecep Melayu. Sebab itulah pentingnya belajar bahasa tuan-tuan. Subhanallah. Kecep bahasa ni penting. Kena belajar ilmu. Kena belajar bahasa Melayu, bahasa English, bahasa Cina, biar kita mengetahui apa orang cakap. Subhanallah. Kenapa subhanallah Malaysia ni maju tu tuan? Sebab dia ambil peduli, dia titik berat mengenai pendidikan. Education di Indonesia tinggi, sungguh, berbanding kita orang Arab. Jadi sebab itulah orang boleh maju dalam berbagai bidang, insya-Allah. Rasulullah SAW idza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhattu min sabab. Rasulullah SAW bila jalan tuan, takaffa'a takaffu'an, yakni Rasulullah SAW bila berjalan takaffa', yakni berjalan gini, ka'annama yanhattu min sabab, ibarat dia macam turun daripada bukit, turun daripada tempat curang. Curang. Ustaz nak sebut macam mana? C-U-R-E-M. Curang. Rasulullah jalan bukit tu tuan. Dia bukan maksudnya Rasulullah SAW berjalan seperti orang agah ataupun sombong, tak. Tapi gini, wa kana yamshi sari'an, dia laju sikit, bukan slow gini, tak. Dia macam laju. Subhanallah. Naam. Ni nampak gagah tapi bukan sombong. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna,
Jalan hauna, jalan slow. Bukan slow maksudnya lambat, tapi dengan rahmat. Tapi adalah cara dia. Tengok Rasulullah kata, yamshi ka'annama yanhattu min sababin. Ya Allah, macam dia turun daripada curang. Naam. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna. Dan mereka pun jalan, tuan-tuan. Ibadur rahman, hamba Allah yang saleh, kalau berjalan, jalan tenang. Tenang juga, hauna. Yani dengan sakinah. Bukan bererti sakinah tu jalan slow, tak boleh. Ataupun jalan lembek-lembek macam sotong. Tak boleh juga. Dia kena ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annama yanhattu min sabab. Naam. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Aku tak pernah tengok sebelum dan selepas Rasulullah. Ali radhiyallahu anhu kata, aku tak pernah tengok seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada sebelum ataupun selepas. Ya Allah. Baik. Nombor 6, 5 selesai. Masuk nombor 6 insya-Allah. Oh, banyak juga ni, masya-Allah, semua sikap dan ciri-ciri Rasulullah SAW. Yang nombor 6, tuan-tuan, hadatsana Ahmad bin Abd al-Dabbi al-Basri wa Ali ibn Hajar wa Abu Ja'far an sehingga sampai an hadatsani Ibrahim bin Muhammad min walad Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Tapi hadis yang ke-6, tuan-tuan, hadis ke-6 ni dikata isnaduhu dhaif. Isnaduhu dhaif, yakni sanad dia perawi ni lemah sikit. Tapi kita baca juga, tak apa. Bila sebut isnad dhaif, kenapa? Sebab dia perawi dia ni tidak bersambung. Dalam ilmu hadis kita ada panggil sanad, tuan-tuan. Sanad yakni jalur perawi yang bersambung sehingga Rasulullah SAW. Itu panggil sanad. Sebab umat Islam, kelebihan kita umat Islam, setiap benda, setiap hadis, setiap riwayat, kita kena ada sanad dia. Yani kita nak tahu perawi dia, siapa yang perawi, supaya orang bukan senang lenang boleh bawa satu cerita, dikata oh cerita ni sahih. Apa sanad dia? Acu tunjuk. Contoh dia, bila kita baca satu ayat, okey ustaz, ayat ni kat mana? Oh, kena sebut lalu. Aku nak tengok sebab kita ada Quran. Okey, macam ayat tadi, ustaz ayat berapa ni? Ayat 63. Surah apa ustaz? Surah Al-Furqan. Orang rujuk, oh betul. Sebab itulah Quran, tuan-tuan. Subhanallah, Quran tidak ada sebarang keraguan dalam dia. Itu kelebihan Quran kita. Tidak seperti kitab Taurat dan Injil dan sebagainya. Kalau macam Kristian, Injil mereka dah habis. Orang masuk cerita dongeng, cerita mak jining. Nah, betul tak? Cerita ikut suka hati dia boleh masuk. Tapi kita tak. Kita ada sanad, subhanallah. Hatta bacaan Quran kita ada sanad. Bacaan tariqah baca, dia ada sanad. Ada qiraat Syatibi, qiraat Hafs an Asim, qiraat Ibn Kathir, qiraat apa ni, banyak qiraat qiraat Allahu Akbar. Dia panggil apa tu? Hafs an Asim, qiraat Ibn Kathir wa qiraat Warsh. Ada banyak qiraat. Setiap qiraat dia ada sanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ambil je insya-Allah nombor 6 kita ambil. Sama juga dikata lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit-tawilil mumaghat wala bil-qasiril mutaraddid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawilil mumaghat. Al-mumaghat ni, al-mumaghat yani tuan-tuan ibarat macam ni, kita ambil dia, kita tarik. Ibaratlah mana getah. Getah kita ambil getah ni, kita tarik. Kita nak bagi dia panjang. Rasulullah SAW bukan tinggi sehingga kita tengok tinggi tak comel, yang ni tinggi comel. Macam kata tinggi longgok, apa? Langguk. Allah payah nak sanggup kata langguk. Semalam kita belajar perkataan baru juga, selepuk. Selepuk bawang besar, ada selepuk. Dalam bahasa sini dia sebut apa? At-tawilil mumaghat. Yang ini terlalu tinggi. Apa dikata kat situ?
tinggi panjang, tak. Terlalu tinggi. Wala bil qasir al mutaraddid. Yani ad-dakhil ba'dahu fi ba'd. Ada jenis orang dia rendah. Jadi rendah ni rendah yang macam al-mutaraddid, macam masuk. Rendah ke siapa termasuk tubuh dia macam kena tekan. Dia panggil qasir al-mutaraddid. Sini panggil ke apa sini? Ada juga perkataan. Oh, dahsyat. Ustaz, apa dia Ustaz? Nak belajar juga. Petok. Ketok. Dahsyat kata itu. Pendek ketok Boleh kata gitu. Pendek ketok. Dahsyat. Naam. Rasulullah SAW bukan tinggi langguk dan bukan pendek ketok. Jadi. Jelas lalu. Alhamdulillah. Tak. Wa kana rab'atan minal qawm. Rab'ah yakni tuan-tuan rahmati Allah, ar-rab'ah yakni sederhana. Kalau kita tengok di kalangan orang ramai, Rasulullah SAW comel molek janguk ke? Janguk boleh? Janguk comel janguk jadi tak? Janguk Allah tak jadi Ustaz, nak sebut Allah makhraj dia payah. Saya ingat dulu ada seorang makcik pasir putih tengok saya tidur dekat rumah saya dulu lama. Janguk bak arang janguk gegai dia. Janguk kata hak ni kali pertama dengar 15 tahun yang lepas. Allah. Lama dah. Subhanallah. Wa kana rab'atan min al-qawm wa lam yakun bil ja'd al-qatat wala bis-sabt. Ini semua kita dah baca. Rambut Rasulullah SAW bukan keriting yang macam ni, keriting yang macam bergolak wala bis-sabt. As-sabt kita dah selesai rasanya. As-sabt kan? As-sabt asy-sya'r al-mustarsil, rambut yang terlalu lurus. Mustarsil. Kana ja'dan rajala. Naam. Aywa. ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم. ما معنى مكلثم؟ المطهم البادن الكثير لحم. المطهم ni tuan, Rasulullah SAW lam yakun بالمطهم. Rasulullah SAW bukan seorang yang gemuk. Al-mutahham yang berisi sangat. Bagi mutahham. Subhanallah. Yani Rasulullah tuan, Rasulullah SAW tubuh dia comel. Tak ada kata macam ada jenis orang kita kadang-kadang nampak lemak jadi tubik sini, pok sini, tumbak sikit. Sebab kita makan banyak. Kita subhanallah, mewahnya kita makan kadang-kadang 5 kali sehari. Sebab tu kita jadi gemuk gini. Siapa Pak Arab pun jadi gemuk. Lemak banyak. Pagi kuning kita makan, tahu? Kuning kita makan pula. Kita sarapan nasi lemak. Lepas tu tiba-tiba pukul 9, tak, gapo dia? Minum air sikit. Minum air, dia kata minum. Dulu kita dengar minum. Setakat minum je. Tengok Allah, minum gapo dia? Banyak. Donat lah, lepas tu kuih cik mek molek lah. Lepas tu ada pulut gaunio. Lepas tu ikan kukuh. Macam-macam. Dia kata minum. Baru minum. Ni minum ni. Ni bukan minum ni. Habis makan 10.30, Allah ngantuk pula. Pukul 12.30, pukul 1. Makan tengah hari. Tengok Allah, nasi belauk dengan ikan bakar, dengan air goreng, gula keting. Tadi makan gula ke apa? Gula keting lembu. Dahsyat tuan. Makan boleh rebah lalu tu. Kolesterol tinggi tu. Keting keting lembu. Kita tengok, sedap ni, berlemak. Makan dua ketul. Allah macam ngantuk, tak boleh bangun. Bahaya kolesterol ke? Tuan Rasulullah SAW, Siti Aisyah kata, laqad kana yamurru ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 3 ashhur la yuqadu fi baitihi nara. 3 bulan berlalu di rumah Rasulullah SAW, 3 bulan tak ada api. Yang ni apa? Bukan tak ada api, tak ada elektrik, tak nyala api, tak masak dapur. 3 bulan. Ya Allah. Disebut juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu keluar satu hari lapar, perut ni ceruk, tahu tak? Ceruk. Kena ada fathah sikit. Minta maaf. Sedap. Allah. Minta maaf. Ceruk. Ada ceruk. Dia kena buka sikit. Ada ngu.
Dengung, lepas tu ada fathah. Cengok. Bagus. Belajar ilmu tu, nak kecek pun kena belajar. Betul tak? Cengok. Cengok. Allah. Tak jadi pula payah. Cengok. Tadi. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu keluar dalam keadaan kebuluh, lapar ni. Pergi kat rumah Sayyidina Umar. Ingat nak boleh jumpa benda. Kata, ya Umar, wallahi ini asy'aru bil ju', aku rasa lapar ni. Umar pun dikata, inna sabab alladhi akhrajani. Sebab yang menyebabkan awak keluar rumah sama dengan sebab aku. Yang ni dulu lapar, tak ada makan di rumah. Kata, hayya bina ila baiti Rasulillah. Mari kita pergi rumah Rasulullah SAW. Pergi rumah Rasulullah, fawajada Rasulullah laysa indahu syai'. Rasulullah pun tak ada benda juga. Ya Allah, sahabat dulu tak ada makan ni. Ya Allah, kita 5 kali makan, siapa sakit mari kecil manis, kecil manis, lepas tu apa lagi, sakit jantung, darah tinggi, tak ada. Kita teragi kapung klinik kan, pergi jumpa saya, wah ni Allah, ustaz biasa ustaz, gapo darah tinggi mana? Tanya, sama ustaz kita. Hak ni darah tinggi juga. Allah, darah tinggi belaka sebab makan ni, subhanallah. Jadi Rasulullah SAW tuan, lam yakun bil mutahhami wala bil mukaltham. Rasulullah SAW bukan seorang yang yakni apa ni kata al mutahham, yakni al badin al kathir lahm. Rasulullah tak ada banyak daging, tak ada. Subhanallah. Wal mukaltham al mudawwar wajh, bukan muka bulat ke? Bila kita banyak makan jadi muka kita bulat. Selalu orang tegur, "Mana ustaz ni muka bulat semacam apa? Bulat ustaz lah ni. Dulu nampak muka kurus sikit, ni bulat memang. Seluar ketat belakang jadi dah ni. Ni leher dulu biasa ni, nampak macam ketat juga ni dekat leher. Oh bahaya. Maksudnya berat dah, gemuk ya Allah. Subhanallah. Wa kana fi wajhi tadwirun, tapi ada sikit bulat muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada bulat. Abyadun, putih. Abyadun musharrabun, ada sedikit masuk ke merah, merah ada sikit. Ad'ajul ainain, apa maksudnya ad'aj? Ad'ajul ainain yani syadid sawadul ain. Mata Rasulullah SAW hitam, hitam legam. Ni kan kita ada hak putih, ada hak hitam. Hak dia panggil apa ni? Biji mata. Oh, panggil biji mata. Subhanallah. Anak mata. Mata pun ada anak. Anak dia dah tu. Ya. Anak mata ni tak apa. Anak mata Rasulullah SAW hitam. Subhanallah. Hitam legam. Hitam pekat tak? Oh, Ustaz tak boleh kata hitam legam. Hitam legam lain tu. Kulit hitam legam tau. Ni hitam pekat. Naam. Ahdabul ashfar. Ahdabul ashfar. Ahdab. Shoo yani ashfar? Ahdab ni wallahu alam. Ni al-hadab ni, bulu mata. Ni kita panggil hadab. Ahdabul ashfar. Apa dikata Ustaz dalam bahasa Melayu? Bulu mata panjang, betul. Betul lah. Naam. Subhanallah. Boleh kata lenting bulu mata. Lendik. Allah. Oh, bulu mata lendik comel tu. Allahu akbar. Bulu mata Rasulullah comel tu. Tuan-tuan tahu tak? Panjang. Anas ibn Malik, tuan-tuan. Anas ibn Malik dikata, "Kuntu anzuru ila wajhi Rasulillah fala uhibbu an anzura ila syai'in akhar." Aku bila pandang muka Rasulullah SAW, aku tak saya tengok benda lain. Comel maksudnya tuan. Comel. Allahu akbar. Ya Allah, lagu mana yang boleh bayangkan tak? Mata tu lenggok apa? Lenggok apa? Bulu mata lenting. Lendik. 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 Okey, comel. Kita ingat benda lain, lentik bukan lentik. Oh, D
Kita ingat T, bukan? Lendik. Oh, dialek besuk ni. Bahasa besuk. Kalau bahasa baku? Lentik. Oh, betul lah tu. Oh, betul lah tu, lentik. Bulu mata letik ke? Kita pakai lendik. Beza sikit lah. D kan, kira D. Yelah, dialek kan, dialek besuk. Baik. Jalilul masyashi wal katadi. Subhanallah. Banyak perkataan baru ni. Saya sebagai orang Arab, banyak perkataan baru bagi saya. Sungguh. Subhanallah. Ya Allah. Jalilul masyashi wal katad. Apa dia masyash ni? Allah Rabbi. Taib. Jalilul masyashi wal kadadi ajradu dhu masrabatin. Masrabah kita dah sebut ke? Masrabah, ingat. Al-masrabah yakni bulu dada sampai kita tadi sebut tawil, masrabah. Bulu dada Rasulullah bersambung sampai pusat. Sama juga syathnul kaffain, syathn, ingat tak? Syathn tapak tangan kasar, kita dah selesai yang ni. Wal qadamain, sama, tapak kaki Rasulullah pun kasar. Idza masya ka'annama yanhattu fi sababin, sama, bila Rasulullah SAW jalan ibarat turun daripada tempat jurang, curang. Wa idza iltafata ma'an. Hak ni betul, naam. Saya pernah dengar ulama sebut Rasulullah SAW idza iltafata ma'an. Rasulullah kalau pusing tubuh, kalau nak pusing orang panggil, ya Rasulullah, dia tak akan pusing gini. Dia akan pusing satu tubuh. Nampak? Idza iltafata Rasulullah iltafata ma'an. Rasulullah SAW kalau nak pusing, nak sahut orang panggil, Rasulullah akan pusing semua, iltafata ma'an, satu tubuh. Ya salam. Sedap juga ni. Kita biasa kalau orang panggil, apa? Silap, bukan silap, tapi kalau nak ikut Rasulullah kena pusing satu tubuh. Ustaz ada buat gitu, Ustaz? Tak tanya je, tak. Saya pun tak buat juga. Tanya je. Adik buat gitu. Kalau saya panggil mana? Pusing mana? Asyik terang. Gini paling pala je lah. Jadi kita lepas ni kena musik satu tubuh. Hikmah dia wallahu a'lam. Mungkin Rasulullah nak bagi tumpuan ni. Bila orang panggil kita pusing habis satu tubuh. Subhanallah, ada hikmah. Naam. Baina katifai khatamun nubuwah. Di antara dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada cap muhur kenabian. Naam. Ada cap muhur. Ada sebut ke apa situ? Tanda kenabian, naam. Minta maaf, tanda kenabian. Tanda. Saya pun tak pasti sebab Abdullah ibn Salam, pendeta Yahudi, satu-satu pendeta Yahudi yang masuk Islam antara Yahudi Madinah. Tak ramai yang masuk Yahudi yang duduk di Madinah, tak ramai yang masuk Islam. Abdullah bin Salam satu-satunya, dia seorang pendeta yang banyak ngaji At-Taurat, dan dia jumpa semua sikap-sikap dan sifat ciri Rasulullah. Sebab tu dia kenal. Sekali pandang muka Rasulullah dia tahu. Lepas tu dia cek ni khatamun nubuwah. Dia cek, dia nampak. Nanti insya-Allah kita akan jumpalah dalam kitab ni. Wa huwa khatamun nabiyyin. Wa huwa khatamun nabiyyin. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah nabi yang terakhir, penamat. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli shay'in alima. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bukan seorang ayah bagi seseorang di kalangan kamu, walakin, tetapi Rasulullah, pesuruh Allah, wa khataman nabiyyin, nabi yang terakhir, penamat segala nabi dan rasul. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala benda. Ayat 40 surah Al-Ahzab. Baik. Ajwadun nasi sadra. Ajwad yani orang yang paling pemurah. Ikut tak kitab tu? Sama tak? Tuan Allah, nama Tuhan Allah tak ingat.
Cikgu Ibrahim, sebelah Cikgu Ibrahim. Imam kita tu imam Allah, tu imam Haji Abdullah, Allah Abdul Wahab, masya-Allah, alhamdulillah. Haji Abdul Wahab sama tak? Cikgu Ibrahim sama. Ke tak ada nak ikut? Tak ada. Allah naknya laju oi. Kita kena slow sikit. Boleh dah. Alhamdulillah. Ayah ngah dengan Encik Aziz bakal kita Arab ke? Hak Melayu? Tak apa. Boleh tak lah, boleh belaka. Tapi kalau ngaji hak kita Arab tu, dapatlah perkataan Arab. Jadi kalau nak nikah bini Arab mudah sikit. Kalau lah tak, rasanya tak kau tak say kan. Boleh juga. Nak lalu. Tak, bini tak marah Encik Aziz? Bini beres? Oh, tu rumah tak apa, selamat. Tapi ni buat live ni. Live. InsyaAllah. Baik. Ajwadun nasi sadra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pemurah hati dan paling mudah nak maafkan orang. Lapang dada lah, lapang dada, betul tak? Dia sebut apa situ? Berlapang dada, Bismillahirrahmanirrahim. Sedap air ni, ya Allah. Air sedap ni main mana ni? Air masjid kau? Air semayang hajat kau? Sedap molek. Tapi kecil. Tak apa, sedap. Tak apa, sedap dah. Cukup tu. Wa asdaqun nasi lahjatan wa alyanuhum ma'rikah. Asdaqun nasi lahjah, orang yang paling benar, tuan-tuan. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang rasul dan seorang insan yang tak pernah tipu. Rasulullah SAW dalam lawak dia pun tak tipu. Kita semua tahu kisah di mana ada seorang wanita datang ke Rasulullah SAW, wanita tua, mari ke Rasulullah SAW. Dia kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, hal tadkhulul jannata ajuz? Hal adkhulul jannah? Aku boleh masuk syurga? Lalu Rasulullah SAW cakap dia, la yadkhulul jannata ajuz. Rasulullah kata, syurga ni orang tua ni tak boleh masuk. Rasulullah kata tak boleh masuk. Oh, nangis dia, nangis teresak-esak, okay? Rasulullah SAW cakap benar. Memang bila dia menangis, Rasulullah SAW kata memang tak masuk syurga orang tua. Sebab ya, kita semua insya-Allah masuk syurga dalam keadaan umur 33, okay? Akan masuk syurga dalam keadaan muda semula. Bahkan wanita pun akan masuk syurga dalam keadaan anak dara. Wa kawa'ib atraba. Kawa'ib, tahu tak kawa'ib tu, tuan? Ni kawa'ib, buah dada. Orang sini panggil kopek dah, tuan. Tak apa ke? Sini ya, luar sini tak rayap kata yang ni. Bahaya, kena hambak pula. Ni tu, tuan. Tegang semula. Nah, kawa'ib. Kawa'ib atraba. Atraba yakni muda. Wanita tuan balik kepada keadaan anak muda, anak dara. Subhanallah. Tak maaf, nikah ke tak ni? Nikah dah? Tak apa, lepas lah. Tapi adik ni hebat, semua gelap. Pandai adik-adik. Tak apa, selain kampung, Tapi bini marah lalu, abang lucuh abang ni dalam kuliah. Tapi tak apa tak, sekali-sekala. Jadi wanita ni menangis sehingga Rasulullah SAW hantar sahabat kata, pergi pujuk dia panggil. Lalu dia panggil kat Rasulullah dalam keadaan menangis. Dia kata, Rasulullah kata, memang la tadkhulil mar'ata ajuz walakinnaki tadkhuliha syabatan biiznillah. Awak insya-Allah akan masuk syurga dalam keadaan muda. Lalu dia suka sangat, siap gelak lagi. Sebab Rasulullah SAW cakap, walaupun lawak tuan-tuan, Rasulullah cakap benda yang benar, subhanallah. Naam. Wa asdaqun nasi lahjatan wa alyanuhum arikah. Ma makna arikah? Alyanuhum arikah yakni akhlak yang sangat-sangat lembut. Lembut sangat, tuan-tuan. Tak suka bergaduh dengan orang, sungguh. Layyinul
arikah. Layyinul arikah ni tuan, yakni orang yang lembut akhlak dia, tak simpan dendam. Dan kalau orang buat terhadap diri dia, orang buat kasar terhadap dia. Ja'a rajulun Arabi, ada seorang Arab yang Badawi sikit, macam Arab Hulu dipanggil, Badawi. Dia pegang Rasulullah sini tuan, masaka Rasulullah fashaddahu min 'unuqihi hatta zaraqa wajhu Rasulullah. Dia pegang ni, panggil apa ni? Kola baju Rasulullah. Kola baju dan tekan ni, tarik kola baju Rasulullah sehingga leher Rasulullah cekik tu. Muka Rasulullah macam tak ada nyawa. Sahabat mari, Rasul kata jangan, biar. Kalau kita tuan mari orang, ya ustaz mai sini aku nak tanya soalan. Marah lalu kita, betul tak? Tapi Rasulullah SAW tak marah tuan. Da'u, Rasulullah kata. Datang seorang Arabi juga, ja'a rajulun Arab, masuk masjid. Fabala fi wasat al-masjid, masuk pergi kecing tengah-tengah masjid tuan. Kecing tu, orang Arab, orang lelaki. Kecing. Kalau kita zaman kita lah ni, mari kecing. Dia hamba lalu, katak lalu. Rasulullah tak sahabat mari nak pukul dia. Rasulullah kata, tahu, biar. Sesat dah kecing dia. Lepas tu Rasulullah kata, ahriqu alaihi dalwan minal ma'. Pergi cuah. Apa? Baldi air cuah. Sesat. Yang itu tuan, akhlak Rasulullah ni lembut. Tak ada kasar, tak ada melampau. Ya Allah. Nampak tuan ni? Subhanallah. Ni kita insya-Allah semua akan jumpa insya-Allah. Subhanallah, masa mencuburi kita betul-betul ni. Sebentar rasa dah. Baru siapa ni? Subhanallah. Memang hari ni masa mencuburi bang Mencuburi, betul tak cikgu? Cikgu Ibrahim? Betul? Kita kena nama Haji Abdul Wahab, kena Cikgu Ibrahim. Ustaz sendiri pun Zaid. Alhamdulillah. Tuan? Khalil. Bukhari. Allahu Akbar. Tapi tak apa, kita bubuh imam supaya ingat. Tok Imam Al-Wahab. Ni imam kita panggil Ustaz Bukhari ya? Boleh? InsyaAllah. Boleh juga. Allah, semua kita ustaz belaka. Betul. Alhamdulillah. Ayah ngah. Senang. Encik Yazid senang. Sebelah ayah ngah. Tak biar kita. Hasan. Masya-Allah. Encik Hasan. Sebelah Encik Yazid. Sebelah depan sikit. Syahir, masya-Allah. Alhamdulillah. Orang duduk sini ayat tawa ni. Alhamdulillah. Banyak muka baru ni. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi kita nak siap insya-Allah hadis ni, kita akan sambung insya-Allah. Jadi kita sambung lain kali, tapi habiskan ni. Wa alyanuhum arikah yakni akhlak, yakni Rasulullah lembut dan sangat senang nak berbual, nak berbicara dengan orang. Senang sangat. Layyinul arikah, lembut. Tuan-tuan disebut kanat al-jariyah ta'ti fata'khudhu bi yadi Rasulillah. Allahu akbar. Wanita tuan. Wanita al-jariyah ni umur 12-13 tahun. Ta'ti fata'khudhu bi Rasulillah. Dia pergi macam pergi lengan baju Rasulullah, tarik. Fatadhhabu bihi fi atraf al-Madinah. Pergi tarik Rasulullah, jalan nak cerita kat Rasulullah sesuatu, Rasulullah ikut juga dengar. Tapi ulama kata ini hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah dia maksum. Kita kalau mari budak umur 14-15 tahun, ustaz mari saya nak kecik tepi dulu, jangan. Bahaya. Kena ingat. Kata, ustaz mana dia? Tak apa, saya nak ikut Rasulullah. Ni tak boleh ikut. Ni tak boleh. Ada benda kita boleh ikut, ada benda tak boleh. Naam. Contoh, apa kita tak boleh ikut? Bulan puasa. Bulan puasa kita dengan bini kita sebenarnya kena mengelak daripada duduk dekat, sebab kita takut terjemus. Bukan terjemus, takut apa? Tercicir. Bukan tercicir, takut terjebak. Bukan gebak dek. Takut terbabah. Terbabah. Bini kita baru habis mandi pakai kain, bakal tahu. Abang, mana puasa hari ni? Dia pula bini nak mengat, bukan gelinyar. Nak gelinyar dengan kita masa bulan puasa. Kita tak boleh. Tapi Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah kata, kana Rasulullah SAW na'am, yani ya'muruni bi an astura ma baina as-surrati wa rukbah. Rasulullah SAW suruh Sayyidah Aisyah, walaupun ketika haid
haid, suruh tutup ni dan duduk dengan dia seperti bersama dengan isteri dia. Tapi Sayyidatina Aisyah kata, wa dzalika li Rasulillah, fa Rasulullah kana yamliku irbah. Rasulullah boleh kawal nafsu. Rasulullah boleh kawal walaupun dalam keadaan bini kita ngesi kejar, terbabah lalu. Macam tuan sebut tadi. Ada benda hak kita boleh ikut Rasulullah SAW, ada benda kita tak boleh ikut. Ada khasa'is Rasulullah. Seperti Rasulullah SAW, Allah sebut Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إن وهبت nafsaha lin Nabi. Ada wanita datang ke Rasulullah SAW tengah-tengah gitu dalam majlis, dia hibahkan diri dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inni ahibu laka nafsi. Kata Rasulullah, aku boleh hadiahkan diri aku, kahwin dengan aku. Kita boleh ke tak? Tak boleh. Jangan. Hak tu hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan Nabi, inna ahlalna laka azwajak. Ramai si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tuan-tuan ni? Kita mari tengah, Ustaz, saya pun nak hibahkan diri. Berat tu. Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah banyak benda kita belajar hari ini. Last sekali, wa akramuhum 'ishrah. Akramuhum 'ishrah. Rasulullah SAW orang yang paling mudah kita nak bergaul dengan dia. Dia panggil 'ishrah. Yani orang sini ada satu kata yang sedap. Orang kampung dia sebut. Apa dia kejap? Mudah bahasa. Mudah bahasa tak? Mudah kira. Mudah bahasa senang kira. Yes. Itu panggil aisaruhum 'ishrah. Yang ni duduk dengan dia, senang ni dia ni nak kira dengan dia ni. Gitulah. Lebih kurang macam ayah ngah, lebih kurang. Senang kira, duduk makan beres tak dah. Macam Encik Aziz, senang kira lalu. Start bila free? Beres tak. Ni panggil senang kira. Aisaruhum 'ishrah. Man ra'ahu badihatan habah. Kali pertama tengok takut sikit. Kali pertama, first time kita nampak Rasulullah macam habah. Macam gerung sikit, kejap sebab first time. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Tapi bila lama kenal Rasulullah SAW, kita akan sayang. Nampak tuan-tuan? Yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Sama hadis tadi. Sayyidina Ali kata radhiyallahu an, aku tak pernah tengok seperti Rasulullah sama ada, dan selepas tak pernah tengok seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita dapat dua hadis, dia panggil athar, dua hadis yang menunjukkan akhlak dan sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan nak ambil, insya-Allah kita ambil tak apa dah. Cara jalan pun tak apa. Bukan nak sombong gini. Tak tuan-tuan. Rasulullah, macam mana kita turun daripada curang? Laju. Jalan cepat, Allahu Akbar. Jalan cepat dan gini. Tak ada tonggok gini. Tak. Biasa. Ambil ni, so lagi. Idza iltafata masing satu tubuh. Tu ambil dua ni beres dah. Insya-Allah. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita mencontohi Rasulullah SAW. Dan sekali insyaAllah qasidah istimewa untuk ahli jemaah. InsyaAllah. ظهر الدين المؤيد. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هدانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا
يا هنانا ظهر الدين المؤيد بظهور الهدي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 أفضل الناس خلقا وأجل الناس خلقا ذكره شرقا وغربا دائم والحمد لله يا هنانا sekali insyaAllah bersama-sama هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الكون ثاني وعليه أنزل الله يا هنانا 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 ظهر الدين صدق ni Huri Nabi Ahmad ظهر الدين المؤيد بظهور نبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 بمحمد يعني bertuahnya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan antara maksud lirik yang kita nyanyi tadi afdalun nasi khalqan wa ajallun nasi khuluqa orang yang paling sempurna ciptaan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia Rasulullah SAW Nabi yang mempunyai akhlak yang terpuji subhanallah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kerahmatan dan insya-Allah kemuliaan dalam majlis ilmu kita bila kita selalu ngaji dan membaca mengenai Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nanti insya-Allah kita akan sambung bulan 3 insya-Allah. Kita dah ada tarikh dah? Ada dah? Tak ada lagi? Oh sudah. Kejap lagi insya-Allah. Beres insya-Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Terima kasih banyak pada pihak pengurusan Masjid Aitawa, seluruh jemaah, Encik Yazid Ayangah dan seluruhnya, Cikgu Ustaz Imam Wahab, Imam Bukhari, Cikgu Ibrahim tak? Bukhari. Cikgu Bukhari juga? Cikgu Bukhari.
Zaid. Masya-Allah Zaid insya-Allah, dan nanti kita kenal hak lain insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.